Halo, aku baca ni kan cerita dia tentang bas bawa penumpang 39 penumpang terbalik 6 sampai 6 orang tercedera. Kata kemalangan melibatkan keseluruhan 40 mangsa termasuk mandu bas dengan 6 wanita dewasa mengalami kecederaan ringan, dia kata. Lebih kurang pukul pagi lah, lebih kurang pukul 6 pagi cerita dia. Tak macam inilah aku nampak satu benda lah. Selalunya bas ekspres ni dah lewat malam cerita dia. Dah lewat pagi cerita dia. Mereka akan bawa laju. Sama ada laju atau ngantuk. Ngantuk tu biasalah cerita dia. Tu aku tak boleh nafikan. Tapi laju lah. Selalunya bas-bas ni, selamanya bas ekspres ni, bila lepas pukul 12 malam tu dia orang akan bawa lebih laju. So aku nampak pemantauan apa ni sekatan jalan raya ke yalah, pemantauan sebagainya tu penguatkuasaan kena dibuat pada waktu-waktu macam ni cerita dia, waktu-waktu yang pukul 2 pagi, pukul 3 pagi cerita dia. So, selalunya waktu-waktu macam itulah yang berlakunya kemalangan sebab mostly sebabnya laju lah cerita dia. Kan kalau tayar pecah cerita dia, tengah laju tayar pecah, then boleh jadi even kereta sekalipun, van ke apa ke, terutama sekali bangun apa ni yang ada pusat graviti yang tinggi cerita dia kan, itu memang berpotensi untuk terbabas, goyang lah sebagainya. Tu condition kereta, condition kenderaan tu macam bas tu sebagainya, dari segi itu aku tak nak cerita lah sebab itu kerja Puspakom lah cerita dia. Tapi ini kecuaian dari segi pemandu tu sendiri, sama ada dia bawa laju, dia pun tengantuk sekejap sekelip mata, apa dipanggil micro sleep cerita dia, ataupun yalah bila dah bawa laju, betul hujan sebagainya, betul keadaan jalan tak elok, kita jangan salahkan keadaan jalan je sebab 100% cerita dia. Kita kena salah ke laju. Jadi aku tak tahulah kata dia, kalau ada orang bagi cadangan, dia kata bas ni patut disetkan limit pada satu-satu kelajuan, tapi tak boleh juga sebab ada time kita perlukan laju tu juga, tapi laju yang terkawal cerita dia. Kalau laju contoh kenderaan awam boleh pergi lepas 110 cerita dia. Bas memang 80-90, tapi banyak juga bas yang memang bawa laju cerita dia. Aku kalau bawa motor tu, kau bayangkan aku bawa motor 100, 110, 120, 130 tu cerita dia. Bas lagi boleh potong aku, bayangkan. Bas ekspres. Tak asal ke tu. Dan memanglah aku boleh bypass bagi dia orang lah cerita dia, tak ada masalah cerita dia. Tapi kau bayangkan aku boleh bawa laju itu, the bus boleh laju lebih laju daripada aku. Takkan aku punya meter salah kot. Aku pakai BM punya motor cerita dia. Agak-agak cerita dia. Tapi itulah kenyataan dia. Mostly laju lah. Dalam kes ini aku suspect dah laju lah cerita dia. Tak ada sebab apa lain lah cerita dia. Sampai orang terpaksa buat sesuatu lah untuk elakkan benda ni berlaku lagi lah cerita dia. Pemantauan kena banyak lah. Okey, Assalamualaikum.